Assalamualaikum, hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. Okey, petang ni kita akan cari mungkin kupang, lala, whatever lah. Tiram, dia orang kata ada tiram. So kita akan cari payah nak sebut. Cari di sekitar kawasan campsite ni. Belah sana. Tu. Belah sana. Belah tu. Kita akan cari benda-benda yang boleh kita masak, makan kan. Saja untuk test kita punya akai kepala otak ni, tengok. Berfungsi dengan elok ke tak? No? Tunggu. Okay, bye. Ni buat apa ya? Betul nak kata buah apa? Kita nak pergi ke kawasan Tanjung tu. Nak pergi cari benda-benda yang boleh makan. Seafood atau apa sajalah yang halal dimakan. Okey. Oh, tempat kami di sana. Dia. Ya ni, bukan ni. Banyak siput ni kat sini. Banyak dapat kupang posok ni. Dia. Dia. Okey guys, apa tu hasil tangkapan kita, pencarian kita tidak memberansangkan. So petang ni, malam ni kita akan prepare buat chapati. Kima daging Pakistan, something like that lah. Okay, kima daging Pakistan. Okay guys, see you in. Bila ada trip lagi kita akan datang sini. Mungkin kena tanya orang-orang setempat bila musim yang sesuai untuk mencari siput-siput yang sesuai untuk dimamam. Okay guys. Oh, alhamdulillah. Dapat juga apa sunset lah. Dapat juga hari ni sunquid guys. Alhamdulillah. Ni. Ya, malam terakhir kami di sini. Malam ni kita buat chapati. Okay, kita masuk daging kisar. Okay, kita masuk dulu dia punya daun kari. Daun kari, bay leaf, bawang, bawang putih apa semua lah. Okey, bubur. Lepas tu kita akan masuk ubi. Ubi kentang, tomato kita masuk. Okey, lepas tu kita goreng dia. Lepas tu sekali kita masuk rempah. Dan bahan-bahan perasa garam secukupnya apa semualah. Kalau ikutkan tu dia kena bubuh apa tu yogurt. Tapi yogurt tak ada, kita peralah limau ke apa kan, santan sikit-sikit. Okey, bye. Okey, kita masuk rempah. Okey, lepas tu kita akan masukkan minyak atas dia, baru masuk minyak atas dia. Yang ni pasal yogurt tak ada, kita ambil susu campur apa? Cuka. Atau limau. Jadi tak ada yogurt, kita buat macam ni lah. Susu pekat, bubur limau ataupun cuka lah. Lepas tu kita tuang. Taste lah. Right. Okey, dah bubur dah. Garam, gula. Garam kena gula garam kasar. Okey, kita bagi ubi masak. Ubi masak maknanya kita boleh angkat. Kima tepung yang kita dah peram dah pun dah ada dah. Okey. Doh dia. Doh dia. Okey. Pak lagi. Rumah dah ada ke? Okey. Aman. Dia kalau betul kalau elok dia kembung sendiri. Dia kembung. Kembung pecah tak siap ni tekan lah. Ni kembung okey. Ya. Cikgu Man, apa Cikgu Man ni? Chapati ni, tunggu.
Tunggu hang ni. Kima daging ni. Kima daging ni. Tengok kat Rin tu. Oh, sedap. Oh. Lagi tak makan? Ni ada pengganti. Ada pengganti. Ya, rumah nalai ke. Ada pengganti pula. Tu dia. Mana nak dapat ni? Kena capati waktu camping ni. Rumah nalai ke. Angkat. Tu dia. Dia buat. Tak apa. Percubaan. Assalamualaikum. Hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. Okey. Guys. Nak makan capati dalam hutan ni. Ni kima daging Pakistan modified. Okey, ni capati ni. Okey. Tengok tak macam ni. Makan capati betul dalam hutan macam ni. Okey. Okey. Tak nak tau. Tak ni Tak ni. Okey, mari tengok. Jangan tunjuk ni. Yang betul makan capati macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Ambil. Macam ni kita buat wrap. Okey, bismillah. Aku minta maaf makan depan hampa tu. Tepilah. Tak. This way. Macam ni lah cara makan capati dalam Hutan. Bukan hutan lah, camping. Camping. Why camping? Dekat tepi Tanjung Jaga. Ponasur.